Okay guys, sekarang kita berada di Masjid Quba. Ya. Semalam kita pergi, hari ni pergi lagi, malam kan nak pergi lagi. So gara-gara Kak Mar lah, semua dia nak pergi. Okay, kenapa nak pergi banyak kali? Sebab nak merasai sekali lagi dan nak rasa nikmatnya betapa Melihat. betulnya, melihat bumi Madinah. Masjid Quba. Masjid ni dibina atas ketakwaan Betul. oleh para sahabat, yang mana permulaannya adalah dimulakan dengan Rasulullah SAW sendiri. Masya Allah. Okay. Masjid yang pertama didirikan. Kan? Tanah siapa? Tanah? Tanah siapa? Tanah Khalsum. Tanah Saisu. Tanah Khalsum ya. Oh ni kebun juga. Ni Greens eh? Ni bukan ini kebun lain. Tak ni. Dah, weh.